Salam sejahtera. Hari ini kita keluar daripada perbincangan individu. Kita naik satu tahap. Hari ini kita bincang tentang komuniti. Ramai komuniti anda ada itu tanah. Ramai komuniti ada sawit. Ramai komuniti ada pendapatan stabil. Tetapi dalam masa yang sama, kos rawatan meningkat. Produktiviti menurun. Generasi muda kurang disiplin. Dan perlahan-lahan kekayaan bocor. 2080 extraction. Ekonomi senyap. 80% kestabilan ekonomi komuniti ditentukan oleh 20% faktor asas. Salah satu faktor asas itu adalah kesihatan populasi produktif. Jika 20% komuniti mengalami diabetes kronik, tekanan darah tinggi, obesiti, keletihan perpanjangan, produktiviti keseluruhan akan terjejas. Dan kesan itu tidak berlaku serta-merta. Ia berlaku secara compound. 5 sebab kenapa komuniti sehat akan lebih kaya. Pertama, kos rawatan adalah cukai senyap. Setiap komuniti ada wang keluarga. Tetapi kos rawatan kronik adalah kos yang tidak dirancang. Bayangkan, seorang ketua keluarga perlukan rawatan berterusan 15 tahun. Kos ubat, kos pemeriksaan, kos kecemasan. Itu adalah aliran keluar yang berulang. Jika 30% komuniti menghadapi perkara sama, itu bukan lagi isu individu. Itu isu ekonomi mikro. Kesihatan yang lemah adalah cukai senyap ke atas komuniti. Kedua, produktiviti turun secara perlahan. Orang sakit kronik mungkin masih bekerja, tetapi tidak pada tahap optimum. Cepat letih, fokus berkurang, keputusan lambat, tenaga rendah. Dalam jangka panjang, produktiviti komuniti merosot 5 hingga 15%. Dan 5 hingga 15% dalam 20 tahun adalah jumlah besar. Ketiga, generasi muda meniru pola lemah. Anak-anak melihat makan tidak terkawal, gaya hidup sedentari, tiada disiplin kesihatan. Mereka anggap itu normal, dan bila generasi muda tidak sihat, tenaga kerja masa depan lemah. Kos kesihatan meningkat lebih awal. Produktiviti jangka panjang terancam. Kekayaan komuniti bergantung pada tenaga generasi seterusnya. 4. Fokus ekonomi tanpa infrastruktur biologi. Komuniti sering fokus kepada tambah tanah, tambah hasil, tambah perniagaan. Tetapi jarang fokus pada tambah ketahanan fizikal, tambah stamina, tambah kestabilan metabolik, tambah infrastruktur biologi yang stabil. Ekonomi luar akan goyah. 5. Tiada KPI kesihatan komuniti. Dalam perniagaan ada KPI. Dalam kebun ada ukuran hasil. Tetapi dalam komuniti tiada sasaran. Kadar obesiti, bacaan tekanan darah purata, disiplin pemakanan, pemeriksaan tahunan. Apa yang tidak diukur, tidak diurus. Apa yang tidak diurus akan merosot.
infrastruktur komuniti. Mari kita fikir secara sistem. Sebuah komuniti yang stabil memerlukan pertama, tenaga kerja sihat. Kedua, ketua keluarga stabil. Ketiga, generasi muda berdisiplin. Keempat, kos rawatan terkawal. Kelima, produktiviti berterusan. Semua ini bergantung pada satu layer asas, kesihatan. Jika kesihatan lemah, ekonomi akan bocor perlahan-lahan. Tidak dramatik, tetapi konsisten. Realiti yang perlu dihadam. Bayangkan dua komuniti. Komuniti A ada tanah. Komuniti A ada pendapatan. Komuniti A tetapi 40% populasi ada penyakit kronik. Komuniti B ada tanah. Komuniti B ada pendapatan. Komuniti B majoriti populasi sihat dan aktif. Selama 20 tahun, mana lebih kaya? Jawapannya jelas. Komuniti sihat mengurangkan kos, meningkatkan produktiviti dan mengekalkan kestabilan generasi. Komuniti tidak sihat mengalirkan kekayaan keluar melalui rawatan dan kehilangan tenaga. Idea besar. Kalau komuniti anda ada tanah, sawit, pendapatan, tetapi kos rawatan meningkat, produktiviti menurun, generasi muda tidak berdisiplin, maka kekayaan bocor perlahan-lahan. Kita tidak nampak kebocoran itu, tetapi ia berlaku. Mesej akhir. Kesihatan bukan isu individu, ia strategi ekonomi komuniti. Jika komuniti mahu kekal makmur 30 tahun yang datang, mereka perlu membina infrastruktur kesihatan, budaya pencegahan, sistem berdisiplin harian, pendidikan generasi. Komuniti yang sihat akan lebih kaya, bukan kerana mereka bekerja lebih keras, tetapi kerana mereka kehilangan lebih sedikit. Jumpa anda dalam episod ke-9. Bangkit sihat itu satu keputusan, bukan emosi. Salam sejahtera.